Alamak, macam dah nak hujan ni. Mendung je. Aunty Mary. Aunty Mary. Oh, Aunty Mary. Aunty Mary tak dekat rumah ni. Kain jemuran dia ada dekat luar tu. Tak apalah, biarlah Amar tolong angkatkan. Kawan-kawan pernah tak hadapi situasi macam ni? Kalau jadi begini, apa tindakan kawan-kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Manis-manis semua senyuman. Bulat air kerana pembentung. Bulat manusia kerana mufakat. Hidup berjiran tolong menolong. Barulah hidup menjadi berkat. Tajuk tazkirah Amar pada hari ini ialah hidup berjiran membawa bahagia. Kawan-kawan, siapakah jiran? Dengar tahu? Jiran adalah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita dan disebut juga sebagai tetangga. Kawan-kawan kenal tak siapa jiran kawan-kawan? Takkanlah Ash nak bertiktok sahaja. Jiran-jiran pun kita kena kenal tahu. Di depan rumah, di belakang, di kanan dan di kiri rumah kawan-kawan. Ya, itulah jiran. Apabila kita hidup berjiran, kita mestilah saling hormat menghormati, bertolak ansur dan bertegur sapa. Barulah hidup kita lebih harmoni. Daripada Abi Syirah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Maksudnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis tadi menunjukkan kepada kita bahawa seorang Muslim wajib beradab dengan jirannya tanpa mengira agama dan bangsa. Bahkan menyakiti jiran hukumnya haram dan berdosa. Tuan-tuan, puan-puan dan kawan-kawan sekalian, tahu tak apakah hak-hak seorang jiran? Islam telah memberikan panduan dalam kehidupan berjiran. Antaranya ialah tolong-menolong. Jika jiran yang bukan Islam pun Rasulullah SAW hormati, apatah lagi jiran yang beragama Islam. Maka sebagai seorang Muslim, wajiblah kita mengamalkan sifat tolong-menolong dalam hidup berjiran sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maksudnya, dan bertolong-tolonglah kamu dalam perkara yang membawa kepada kebaikan dan takwa. Surah Al-Maidah ayat 2 menunjukkan kepada kita akan pentingnya sifat tolong-menolong dalam kehidupan, terutamanya dalam perkara yang membawa kepada kebaikan dan takwa. Kawan-kawan, ingat lagi tak berita helikopter yang terhempas di Lumut Perak? Seramai 10 orang anggota TDM telah terkorban. Kalaulah kita jiran tetangga mereka, apa yang boleh kita lakukan ya? Kita boleh ziarah, bersedekah dan memberi kata-kata semangat kepada keluarga mangsa. Inilah salah satu contoh yang boleh kita tunjukkan untuk membantu mereka. Oh, bagaikan serai kita serumpun, bagai sirih tersusun. Jiran sejati bak keluarga, bersama jatuh, bersama berjaga, berkongsi rezeki, berkongsi rasa, menyulam ukhuwah, membina syurga. Nampaknya masa sangat mencemburi kita. Kesimpulannya,
kita dituntut untuk berbuat baik kepada jiran kerana tuntutan tersebut datang daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menepati konsep pembentukan masyarakat madani yang harmoni dan berakhlak mulia. Kawan-kawan, jom jadi jiran yang manis budi supaya hidup lebih harmoni. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.